Kalau ikut yang sepatutnya suami lah, sebab suami dia ketua keluarga. Semestinya lelaki lah yang bertanggungjawab keluarkan perbelanjaan untuk keluarga lah. Bagi saya, kalau saya bayar rumah kan, macam keperluan asas dalam rumah, duit anak-anak sekolah, nursery apa semua, memang tu lah. Kalau kata isteri nak support pun dia bayar duit telefon rumah dengan astro kot. Setengah yang ramai isteri, sebab mungkin isteri bergaji lebih daripada suami. Kalau saya sendiri, suami bayar semua dan ada bahagian yang saya punya. Yang itu atas persetujuan bersama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Tajuk malam ni pun memang menarik ya sayang. Betul ya. Kita mendoakan agar anda yang kami kasih dan sentiasa dalam hati dan sanubari kami berdua sentiasa sihat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, semanis kurma secara langsung daripada studio C Seri Pentas. Tajuk pun masing-masing dah tahu. Memang. Sebab kita dah post dekat Facebook petang tadi. Berapa orang yang dah baca tajuk kita? Lebih daripada 150,000 orang. Yang like pun dah 5,000 lebih. Yang komen pun, ya Allah, banyak begitu yang komen, ramai sekali. Mereka mengatakan bagus kalau suami tengok, isteri tengok, anak-anak pun tengok sama. Maknanya seisi keluarga dapat menonton Semanis Kurma Respi Keluarga Bahagia dengan tajuk Kongsi Nafkah ke Kebas Nafkah. Sebentar tadi ya para penonton, kita dah dengar pandangan daripada orang ramai. Ada yang kata isteri yang keluarkan perbelanjaan. Ada yang kata suami keluarkan perbelanjaan, isteri bil telefon. Ada yang kata semua isteri dan sebagainya. Ada yang kata kongsi bersama. Jadi yang mana patut keluar perbelanjaan ni, Ling? Ini yang kita nak bincang malam ni. Sepatutnya suami yang keluar semua, kan? Tapi dalam berumah tangga ni kita mesti berkongsi. Ya, betul tu. Kita kena berkongsi. Bila sebut berkongsi ni, berlangsung saja akad nikah di antara suami dan isteri. Bila suami dah lafaz akad nikah tu, Ling, suami kena buat apa sebenarnya? Seronok je ke atau apa? Wajib suami bagi nafkah. Sebab ada orang mengatakan sunat tak ni, bukan sunat ni, wajib. Sebab itu suami wajib bagi nafkah kepada isteri. Nafkah terbagi pada dua. Satu nafkah zahir, satu nafkah batin ya. Nafkah zahir ni banyak, dia punya perbelanjaan, rumah tangga, tempat tinggal, makan, minum, perubatan dan pendidikan, perlindungan, semua termasuk sekali. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang bermaksud dan kewajipan ayah memberi nafkah kepada isteri, kepada anak-anak. Nafkah Ustaz Wan Akasha dah perincikan seketika tadi dengan cara yang baik. Maksudnya jangan buat naya isteri, jangan buat naya anak-anak. Dan lagi istimewa dan specialnya, Nabi kata kalau seorang suami bagi belanja kepada isteri dan anak-anak merupakan sedekah. Bukan percuma, tapi dapat pahala kepada suami tadi. Dan bila sebut tentang nafkah ni, seorang isteri tak boleh bebankan suami. Apatah lagi kalau isteri dah bekerja. Isteri dah bekerja, dah ada duit sendiri. Jangan semua suami kena tanggung, sebab Islam tak menetapkan kadar tertentu. Rumah suami kena beli kat isteri, harga dia berapa, kereta harga dia berapa, baju harga dia berapa, makan minum harga dia berapa. Sebab dalam Islam tak menentukan kadar yang tertentu, tetapi indahnya Islam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 7, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Apa maksudnya? Maksud Allah Subhanahu wa taala nafkah yang suami kena bagi kepada isteri dan orang di bawah tanggungannya sesuai dengan kemampuan suami. Apatah lagi sekarang ni ramai isteri bekerja. Dan Syekh Sabit mengatakan walaupun isteri itu kaya, tapi wajib suami memberi nafkah kepada isteri walaupun isteri kaya raya. Tapi yang seronoknya kalau dalam rumah tangga saling share lah, kongsi. Mesti berkongsi. Kalau kongsi itu maknanya sama-sama dapat merasai kenikmatan daripada pendapatan suami dan juga pendapatan isteri. Tapi kalau kebas nafkah tu tak apa nak seronok sikit. Ini yang kita nak
panggil pakar. Pakar nak bincang tentang nafkah ni. Betul. Pakar kita dah menanti daripada awal. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah yang merupakan pendakwah dan juga pengamal undang-undang syar'i. Apa khabar Ustaz Muhammad? Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan Ustazah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ada yang panggil Ustaz Muhammad dan dalam blog Ustaz terkenal dengan Ustaz Amin. Ustaz Amin. Ustaz Amin, alhamdulillah. Ustaz Al-Amin mana ustaz yang boleh dipercayai. Alhamdulillah. Dan para penonton ya, sebenarnya Ustaz Amin ataupun Ustaz Muhammad baru baik daripada demam lingkan, tapi sanggup datang ke Semanis Kurma. Kita doakan semoga ustaz cepat sembuh lah. Amin, ya Rabb. Dan ustaz tentang tajuk malam ni, boleh ustaz urai lebih panjang lagi tentang nafkah tadi, silakan ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang bahagia Ustazah sentiasa ceria. Alhamdulillah. Dan kepada seluruh sidang penonton yang didoakan dan kebaikan sekalian. Malam ni kita bincang satu tajuk yang menarik sebenarnya, kongsi nafkah ataupun kebas nafkah. Jadi kita mulakan dengan apa tu nafkah. Nafkah macam mana Ustaz telah terangkan tadi, iaitu bagi seorang lelaki dia kena berikan nafkah kepada isteri dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i 4 benda. Yang pertama makan, pakaian, tempat tinggal, dan yang keempatnya ada khilaf, iaitu khadam ataupun orang gaji dengan 2 syarat. Yang pertama, kalau sebelum berkahwin isteri itu telah biasa dengan orang gaji. Yang keduanya kalau suami mampu. Kalau maknanya sebab tu kalau sebelum berkahwin ataupun datang menantu, kita kena tanya dulu apa nama awak ni dekat rumah ada orang gaji ke tak? Kalau ada, kena beritahu anak kita. Kalau mampu besok kena bagi orang gaji dekat isteri ni. Sebab 4 tu tapi ada khilaf, iaitu ada syarat dia kalau suami tu mampu dan juga isteri telah biasa dengan orang gaji sebelum berkahwin. Kemudian nafkah anak. Nafkah anak ditambah iaitu pendidikan. Begitu juga dengan kesihatan, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan juga kesihatan. So jadi nafkah ni benda yang wajib kita tunaikan sebagai seorang lelaki, macam mana Ustazah sebut tadi, bukan sunat tapi wajib. Dan kalau bagi itu kadarnya lebih, maka dikira sebagai sedekah. Dan yang baiknya penonton-penonton yang didoakan kebaikan sekalian, kalau dikira sedekah bermaksud ada hadis lain yang boleh dibacakan bersama, iaitu Allah akan gantikan balik orang yang bersedekah dengan bi asyri amthaliyah, 10 kali ganda. Sebab itu kadang-kadang bila kita lihat seorang yang dia tahan hak nafkah isteri dia, kadang-kadang dia pun tak senang akhirnya. Tapi hari ini kalau isteri minta nafkah ditunaikan dengan baik, anak punya keperluan ditunaikan dengan baik, kita akan lihat macam mana rezeki itu makin bertambah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada tanggungjawab yang kita tunaikan. Baik Ustaz, ya, sebenarnya bila kita conduct ataupun mengendalikan program Semanis Kurma ni, kita nak semuanya membina rumah tangga yang bahagia. Namun kita juga perlu beri ilmu kepada para penonton tentang nafkah ni, bukan sekadar semasa perkahwinan, tapi ramai juga kaum wanita, para isteri yang tidak faham tentang nafkah apabila berlakunya perceraian walaupun tidak diingini. Mungkin Ustaz dapat kupas sedikit. Okey. Ketika berlaku perceraian dalam rumah tangga, seorang suami perlu memberikan nafkah, pertama sekali nafkah iddah. Iddah tu dalam masa 3 bulan. Kalau dia kata, ataupun 3 kali suci bagi perempuan yang masih ada haid, ataupun 3 bulan bagi orang yang tidak ada haid, ataupun kalau diceraikan isteri itu ketika mengandung sehinggalah maknanya selesai kandungan itu. Okey, kemudian yang perlu ditunaikan juga iaitu nafkah tertunggak. Jika sebelum berkahwin, maklumlah sebelum bercerai itu bergaduh dan sebagainya, diabaikan isteri dia. Jadi ketika itu katakanlah setahun ditinggalkan isteri dia. Setahun tu kena kira, kena tunaikan. Supaya apa? Supaya benda berkaitan manusia ni selesai. Maknanya kalau setahun ke 5 tahun pun itu tertonggak je Ustaz. Dikira hutang sebenarnya. Hutang bagi kepada isteri itu dan perlu ditunaikan. Sebab kalau dia kata tidak ditunaikan, susah kita ke akhirat besok. Sebab dia dikira hutang kepada hak manusia. Tapi kecualilah kalau si isteri itu bermurah hati, seorang yang budiman, yang baik, menghalalkan hutang suaminya. Jadi pandangan Islam tu bagaimana? Kalau dia kata kadang-kadang sekarang ni
dah tuntut pun tak nak bagi. Penat je kan. Penat je. Halalkan pun bagus juga. Sebab kalau macam yang saya sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki pada tanggungjawab yang kita tunaikan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat satu orang katakan hari ini dia biarkan nafkah isteri dia ataupun dia ceraikan isteri dia, nafkah anak tidak dibagi. Isteri itu dia berusaha membesarkan anak, ada je rezeki. Ada je rezeki sebab Allah memberi rezeki pada tanggungjawab yang ditunaikan. Tapi katakan dia ni suami ni tak bagi nafkah pada anak, dia pun tak ada rezeki tu. Tapi isteri ni walaupun dia tak dibagi nafkah anak oleh bekas suami tu, tetap dia boleh membesarkan anak dengan besar. Akhirnya anak tu boleh membesar masuk universiti dan sebagainya. Anak tu berjaya. Berjaya. Sebab rezeki diberi oleh Allah kerana berdasarkan tanggungjawab yang kita tunaikan. Ya, sebab tu dah rata-rata dalam Facebook ya, komen-komen diberikan oleh peminat setia Semanis Kurma dan mereka pun tak sabar nak mendengar suara Ustaz pada malam ni ya. Rata-rata bila kita sebut tajuk Semanis Kurma, kongsi nafkah ke kebas nafkah, ramai juga para isteri yang mengatakan ada suami yang ambil ringan bab ni, ambil mudah, buat tak tahu, buat selamba, berbagai ayat yang mereka berikan dengan alasan sebab isteri ni terlalu lebih membantu suami. Apa komen Ustaz tentang isteri yang terlebih membantu suami sehingga suami itu sendiri mengabaikan tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak? Makna di sini suami ambil kesempatan lah. Ambil kesempatan. Apa pandangan Ustaz? Sebenarnya walaupun isteri itu nak bantu suami bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam bab hak sekali-sekala isteri kena tolong ingatkan. Kadang-kadang betul memula kahwin, sekarang ni bekerja lagi lah. Orang bekerja bukan pakai tenaga sekarang, orang bekerja pakai akal. So isteri lebih berkelulusan daripada suami. So dia gaji lebih besar. Dia nak tolong suami, tapi sesekala kena sebutkan juga, bang, saya hari ini tolong abang, tapi itu adalah saya punya maknanya sayang kepada keluarga kita. Kena sebutkan. Sebab kalau tak, takut suami itu dia jadi terbiasa, akhirnya satu hari kalau dia keadaan mampu, dia dah terbiasa dia tak bagi. Walaupun dah keadaan mampu, dia tak bagi juga pada isteri nanti. Kena sebutkan juga. Sebab itulah dalam Quran, dalam hadis pun Nabi sebut beringat-ingat bagi orang beriman. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maknanya peringatan memberi kebaikan kepada orang beriman. Maknanya isteri kena ingat pada suami, bukan suami ingat pada isteri. Isteri kena ingatkan kepada suami. Sebab biasanya isteri lebih ingat daripada suami. Alhamdulillah, macam itulah selalu ya Ustaz ya. Dan selepas ni kita akan bincang sebab rata-rata juga ada yang bertanya, apabila isteri dah bekerja, para suami pula bertanya, wajibkah suami bagi nafkah lagi kepada isteri? Sebab isteri ada duit tiap-tiap bulan. Jadi ada juga yang bertanya, suami sanggup guna kuasa veto, isteri dapat gaji tapi gaji tu 100% bulat-bulat dapat gaji, orang muka senyum tapi isteri muka masam. Sebab sebiji-sebiji duit gaji tu nak masuk syurga, taat kepada suami, kena serahkan sebulat-bulatnya kepada suami. Adakah suami itu dikategorikan sebagai kebas nafkah? Dan bagaimana pula dengan tok nenek kita dulu? Mereka pergi ke sawah, kerja bersama, menoreh getah dan sebagainya. Hasil tok nenek kita dulu tu mereka bahagi bersama, tapi sekarang ni ada suami dia makan seorang-seorang saja, dia tak nak share, tak nak kongsi bersama dengan isteri. Adakah itu juga disebut sebagai kongsi ataupun kebas nafkah? Banyak persoalan ya. Banyak persoalan kita jawab lepas ni. Ya, kita tak nak bagi Ustaz jawab sekarang. Ustaz fikir-fikirkan terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Semanis Kurma kembali bermahabah selepas ini. Alhamdulillah, Semanis Kurma Resepi Keluarga Bahagia menyambung mahabah kita pada malam ini dengan tajuk yang seronok. Kita nak kutip mutiara ilmu daripada panel undangan kita, kongsi nafkah atau kebas nafkah. Kongsi atau kebas nafkah. Kongsi atau kebas. Nak kongsi ataupun nak kebas. Ataupun ada orang dia pilih dua-dua sekali. Kongsi pun dia nak, kebas pun dia nak. Okey, balik pada Ustaz tentang perkongsian isteri dalam pemilikan harta bersama ni. Silakan Ustaz. Sebenarnya dalam Islam dan juga dalam undang-undang yang dikuatkuasakan di negara kita, sebenarnya memang ada peruntukan mengenai harta sepencarian. Dan harta sepencarian ni bermaksud harta yang terbit hasil perkahwinan. Katakanlah seorang isteri berkahwin pada 1980 sampai sekarang 2013. 80, 90, 2000, maknanya dekat 20 tahun dia berkahwin tu, kan? Maksudnya dia dalam tempoh itu mana-mana harta yang lahir daripada tempoh itu disebut sebagai harta sepencarian. Dan harta sepencarian ni macam tok-tok nenek kita dulu tu, sebenarnya apabila sumbangan yang diberi pada isteri itu langsung ataupun tak. Langsung tu macam katakanlah beli rumah tu seorang keluar 5,000 contohnya. Yang tak kadang-kadang walaupun isteri dia tak ada duit, isteri tak bagi pun 5,000 kepada suami itu, tapi isteri menjadi isteri
solehah jaga anak, suami tenang dekat luar bekerja, tak pening-pening kepala, itu dipanggil sumbangan tak langsung. Juga boleh dikira sebagai harta sepencarian. Dan benda ni bukan saja ada dalam Islam, malah dikuatkuasakan dalam undang-undang yang berada di negara kita. So, jadi kalau anda katakan bercerai, sebenarnya boleh mohon harta sepencarian. Itu kita sebut sebagai harta sepencarian. Harta sepencarian, harta yang lahir bersama, usaha, sama sumbangan tu langsung ataupun tak daripada seorang isteri itu. Ya, baik. Kita nak bertanya juga kepada Ustaz ya, adakah soal nafkah dan pendapatan di antara suami isteri yang bekerja ni harus dikongsi bersama? Tapi sebelum tu, jom kita dengar pandangan orang ramai tentang perkara ini. Nafkah seharusnya adalah tanggungjawab suami. Saya rasa tak perlu pun tak apa. Tapi misalnya kata kalau ada masalah kewangan, so memerlukan pinjaman dengan isteri ke apa, barulah kita bincang untuk ni ke, berkongsi je. Saya amalkan sekarang ni kan, gaji isteri lah, gaji suami gaji isteri lah. Jika kita ada macam suami mungkin bergaji rendah daripada kita, tidak salah lah jika kita menggunakan nafkah yang dibagi kepada kita untuk perbelanjaan keperluan harian. Baik, Alhamdulillah ya. Tadi kita mendengar ada yang kata kena kongsi, tapi ada seorang suami tadi mengatakan gaji suami ialah gaji isteri. Dan maknanya suamilah yang tanggung isteri. Gaji isteri. Gaji suami, gaji isteri. Ya, jadi Ustaz, pandangan Ustaz bagaimana? Patutkah pendapatan ni dikongsi bersama? Dan mungkin Ustaz juga boleh menjawab soalan yang Ustazah dah bagi seketika tadi itu, ada suami yang ambil duit gaji isteri sepenuh-penuhnya, adakah itu disebut sebagai kebas nafkah? Silakan Ustaz. Sebenarnya rumah tangga dibina daripada apa yang kita berikan. Dan dalam bahasa Arab disebut sebagai ihsan kan. Ihsan ni maksudnya memberikan hak ataupun melepaskan hak untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi dalam rumah tangga ni yang paling cantik dalam rumah tangga ni diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bila suami dan isteri sama-sama ihsan. Ihsan tu maksudnya sama saling memberi, saling bertimbang rasa, saling melengkapi, saling mencukupkan. Mana berlomba-lomba nak memberi. Berlomba-lomba nak memberi. Maksud ihsan tu bukan kesian kan. Maksudnya ini kawan Melayu kita ihsan daripada suami yang kesian. Perkataan tu macam sedih. Macam sedih. Tapi sebenarnya ihsan tu memberikan hak kita untuk mencari keredaan Allah. Maksud kalau isteri tu banyak memberi, suami banyak memberi, saling sama-sama memberi, rumah tangga tu akan lebih cantik lagi. Dan itulah dikehendaki dalam agama kita. Baik Ustaz, kadang-kadang di antara suami dan isteri income ataupun gaji bulanan tu berbeza. Ada juga yang berlaku sekarang ini, tak dapat kita nafikan, gaji isteri lebih tinggi, lebih besar daripada gaji ataupun pendapatan suami. Dan kita semua tahu dalam Islam suami wajib menanggung nafkah walaupun isteri itu kaya sekalipun dan walaupun isteri itu ada income sendiri. Berdosa tak isteri yang tahu pendapatan suaminya rendah tapi minta perbelanjaan daripada suami? Tak minta banyak, minta sikit je. Okey, sebenarnya tidak berdosa kerana memang hak isteri itu, macam Ustazah bacakan ayat daripada awal tadi kan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Seorang itu memberikan nafkah berdasarkan kemampuan dia. Kalau dia mampu banyak, dia berilah banyak. Kalau dia mampu sikit, berilah sikit. Masalahnya sebenarnya bukan kemampuan itu, kebanyakan masalah dalam masyarakat kita, hati tu niat pun tak ada nak bagi. Kan? Kalau isteri minta duit kadang-kadang marah itu. Awak ni duit asyik duit aja. Kebil bini kena marah. Tapi cuba makan dengan kawan-kawan kat luar. Tak apa. Hari ni biar air bayar. Air bayar saja. Dengan kawan terkenal dengan pemurah. Tapi dengan isteri bukan berkira lagi. Maksudnya di sini sebenarnya bukan masalah yang berlaku tengah masyarakat kita adalah hati itu. Hati tu tak ada niat nak bagi tu kadang-kadang. So jadi isteri tak salah minta nafkah daripada suami dan suami kena tunaikan semampu dia. Baik, tentang yang Tok Nenek dulu ni, bila mereka ke bendang, ke sawah dan sebagainya, hasil tu dikongsi bersama. Tapi sekarang ni suami tak nak berkongsi keuntungan tu dengan isteri. Sedangkan dalam rumah tangga ni, suka duka kita kena tempuhi dan harungi bersama. Dan minta Ustaz komen tentang segelintir daripada suami yang tak nak berkongsi keuntungan mereka dengan isteri, sedangkan isteri ni lah doa untuk suami. Isteri lah buat kerja rumah macam Ustaz kata tadi supaya suami senang
senang pergi kerja dekat luar. Jadi dan bukan setakat itu saja. Macam Ustaz sebut tadi, bukan suami di sini, suami di tempat lain. Suami di tempat lain. Di tempat lain. Bukan suami kat sini. Maknanya di sini dia dengan kawan dia tak kira, tapi dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak, masya-Allah, dia jaga sangat ya. Kira. Kita bukan apa Ling, kita bukan apa Ustaz. Kita nak dalam kehidupan suami isteri, isi keluarga ni, yang paling penting sekali bukan banyak mana income kita, tapi yang paling penting ialah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Okey, sebenarnya saya kalau kita lihat kan, kenapa Sayyidatina Khadijah meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak kadang-kadang dikupas dari sudut amanahnya Nabi. Tapi sebenarnya kalau kita teliti sejarah, kenapa Khadijah meminang Nabi? Kerana ketika Rasulullah tu balik daripada berdagang, Khadijah bagi ini upah Muhammad, ini bonus dia. Rasulullah dapat bonus ini, Rasulullah tak balik ke rumah. Rasulullah pergi ke rumah anak yatim. Apa dek, baju kurang ke, biar abang belikan. Pergi kepada rumah ibu yang kematian suami dia. Bu, ada tak makanan kurang, biar Muhammad belikan. Jadi Khadijah melihat kalaulah Muhammad ni bertanggungjawab kepada masyarakat, sudah tentu dia akan bertanggungjawab kepada keluarganya. Betul? Sebab itu Khadijah dia meminang Nabi. Kenapa? Rasa tanggungjawab tu. Mata tarik pada akhlak Nabi tadi, masya-Allah. Rasa bertanggungjawab. Ya. Sebab itu yang penting sekali kita nak cari adalah orang bertanggungjawab. Kalau orang tu bertanggungjawab, insya-Allah sampai bila-bila kau sikap bertanggungjawab, dia isteri satu bertanggungjawab, lebih pun bertanggungjawab. Tapi kalau orang tak bertanggungjawab, satu pun tak bertanggungjawab. Maknanya yang penting dalam rumah tangga dan dalam kehidupan kita Ustaz ialah sifat tanggungjawab. Baik, kita ada caller Zul kalau tak silap saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Zul, ada soalan yang ingin diajukan? Silakan Zul. Inilah Ustaz Zazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta pendapat dan nasihat lah. Macam saya ni pendapatan ni memang kecil lah. Tapi saya agak ilah, isteri saya banyak tolong saya bayar hutang. Kadang lebih tak cukup, dia tolonglah. Tapi dalam masa yang sama, kadang kalau ada perselisihan faham sikit, dia akan mengungkit. Walaupun sikit, dia akan mengungkit. Jadi macam nafkah anak, nafkah dia. Kadang saya gaji kecil pun saya ada bagi juga dia. Ada bagi salah RM50, 100. Saya nak minta pendapat lah, macam mana ya kalau keadaan rumah tangga saya macam ni. Sekarang ni pun saya, jelas isteri saya pun dah keluar. Okey, Ustaz nak tanya Zul, berapa lama dah kahwin? Dah masa 9 tahun lah. Ya. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Zul. InsyaAllah kita akan cuba untuk memberi jawapan kepada masalah dan kemusykilan Encik Zul. Terima kasih sekali lagi. Dan sebenarnya Ling, Encik Zul tadi tu isteri bagus, rajin tolong. Cuma mengungkit. Memanglah kalau isteri ni tolong mengungkit, memang suami rasa macam dah bengkak Dia bengkak. Dia bengkak. Bengkak dia simpan je tu. Oh, kalau itu mana tu bengkak lah tu. Kalau simpan bengkak makan dalam tu bahayalah ya. Oh, memang bahaya. Dia bawa banyak penyakit. Nak tahu nak bahaya ke tak? Jawapannya ada bersama dengan Ustaz Muhammad. Silakan Ustaz tentang masalah Cik Zul tadi. Okey, sebenarnya kalau kita lihat Islam tak nafi kemanusiaan. Islam tak nafi kemanusiaan. Sebab tu kita tengok banyak dalam hadis Nabi, Nabi sentuh unsur kemanusiaan. Sebagai contoh dia, kalau anda kata seorang memberi ucapkan terima kasih. Siapa yang tak ucap terima kasih kepada manusia seperti tidak berterima kasih kepada Allah. Itu unsur kemanusiaan. So jadi sebagai kemanusiaan dia, apabila isteri yang banyak bagi nafkah, kadang-kala marah memang dia akan terluar. So jadi macam dia mungkin. So kita sebagai suami sabar je lah. Nak buat macam mana kan? Selain daripada nasihat Ustaz kepada saudara ataupun Cik Zul dan mereka yang senasib dengan Cik Zul, selain daripada sabar, ada yang lain lagi tak Ustaz? Suami-suami yang sewaktu dengan Cik Zul tadi. Yang sewaktu yang merana, kesian kan? Mana yang pertama kena sabar Ustaz ya? Sabar je lah. Sabar, okey. Mungkin ada tips yang kedua daripada yang kedua Ustaz. Saya suka kongsi ke amalan ya. Okey, amalan ni untuk kita rasa ada kekuatan hati lah. Kadang tadi suara panggil pun saya kesian. Sedih itu sayu kita buat. So jadi
untuk ada kekuatan hati, amalkan satu amalan la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah akan diberi pada dua perkara. Kalau dia tak rasa lemah, tak kuat membuat amalan, akan diberi kekuatan untuk membuat amalan. Kalau dah buat amalan, akan diberi keikhlasan. Sebab itu kalau anda kata kita lihat jawapan pada azan ni kan kita sunat jawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayya 'alas solah, dia punya ucapan la haula wala quwata illa billah. Sebab orang yang baca la haula wala quwata illa billah diberi kekuatan pada diri dia jika dia lemah. So untuk Cik Zul dan suami-suami yang sebab tu dengannya macam kita sebut tadi, banyak-banyaklah baca la haula wala quwata illa billah biar semangat kembali hati. Dan memang isteri macam tu, Islam tak nafi kemanusiaan. Sabar jelah nak buat macam mana. Yang pentingnya ialah sabar dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rasanya kita nak dengar lebih lanjut lagi tentang para isteri yang mengadu rasa tak puas hati kepada sang suami yang menggunakan kuasa mutlak sebagai suami tu, kalau awak nak masuk syurga, memang saya izinkan awak untuk pergi bekerja, tapi menetapkan syarat. Suami menetapkan syarat kepada isteri yang bekerja, 100% gaji you bila dapat saja you kena bagi dekat I. Kalau tidak, I tak bagi you keluar bekerja. Sedangkan isteri bila bekerja nak juga beli minyak wangi ke supaya wangi-wangi dengan suami, nak beli handbag ke, baju dan sebagainya. Maknanya nak meringankan beban suami sebenarnya. Isteri pun ada keinginan dia nak beli yang baru kan, banyak yang baru kan. Betul. Tapi keinginan tu disekat. Muncullah suami ni tak sekat kan. Keinginan tu disekat. Lepas tu dah disekat, ambil pula duit gaji. Adakah itu pahala ambil duit gaji isteri sepenuhnya ataupun berdosa? Yang kita panggil pada malam ni kebas nafkah. Silakan. Saya nak mungkin kita nak tengok secara realiti yang berlaku. Kadang-kala ada isteri yang bekerja tu memang sebab dia nak duit. Sebab suami bagi tak cukup. Kalau memang dia nak duit dan suami bagi syarat macam tu, tak wajar. Sebab suami tak mampu untuk menyediakan keperluan. Tapi ada kadang-kala isteri yang bekerja, dia bukan nak duit sangat, tapi dia nak berkarya. Sebagai contoh, kadang-kadang satu orang memang dia tu orang seni, so melukis, dia suka melukis tu sebab nak berkarya. Ataupun mungkin satu orang isteri yang macam contoh minat jadi DJ contohnya kan. Dia suka berkarya. So dia tak kisah about duit. Kalau anda kata jenis orang yang nak berkarya tak kisah about duit, suami bagi syarat macam tu dah diterima. Jadi seorang mukmin terikat dengan dia punya akad ataupun perjanjian dia. So dia kena bagilah. Tapi dia sudut suami pula janganlah kebas langsung kan. Maksudnya Islam tak nafikan, ikhlas tak menafikan hak. Keikhlasan isteri tidak menafikan hak dia. Kita beri juga pada dia, pulangkan balik pada dia dan keperluan-keperluannya kita cukupkan. So kalau anda kata walaupun isteri bekerja bukan kerana nak duit, dia bagi pada suami, tapi keikhlasan isteri tidak menafikan hak dia. Ya, masya-Allah, isteri akan mendapat ganjaran yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak bagi faham lagi tentang perkara tersebut, mungkin nanti Ustazah akan perincikan ya Ustaz ya, tentang keputusan Majlis Fiqh Sedunia yang bersidang di Dubai pada tahun 2005 yang menetapkan beberapa perkara. Tapi sebelum itu kita dah ada pemanggil Zalina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Zalina. Ya, saya Zarina dari Ipoh. Silakan Zalina. Saya nak tanya Ustaz ya, saya duduk berjauhan dengan suami. So dulu dia bagi nafkah juga lah. So bila dah lama-lama saya pun bekerja, dia pun bekerja, dan memang saya akui gaji saya lebih pada dia. So bila dia tak bagi nafkah, sometimes saya kebas pula nafkah tu. Maksudnya saya kebas daripada dompet je. So boleh ke macam tu? Sebab saya hanya ambil nafkah saya sahaja. Saya tak ambil lebih daripada apa yang dia mampu untuk bagi. Okey, maknanya tapi terima kasih kepada Zalina ya. Ustazah senyum sikit sebab apa, malam ni kita cerita tentang kebas nafkah. Ramai yang mengatakan kebas nafkah tu suami. Tapi malam ni Puan Zalina bertanya kepada kita, boleh tak isteri pula yang kebas nafkah? Terima kasih kepada Puan Zalina. Dalam bentuk kebas tu bukan ambil banyak lah. Ya, saya. Just sesuai untuk keperluan saya dan anak-anak macam tu. Betul tu, faham ya. Baik, kita akan jawab selepas terima ni. kasih. Sama-sama. Sama ada berdosa ataupun tidak berdosa. Maknanya bagus soalan ni. Soalan bagus. Soalan mana suami, ada suami kebas duit isteri dan ada isteri kebas duit suami. Ya, jadi kita nak tahu jawapannya di segi hukum syarak tu bagaimana, dan bagaimana pula dengan suami yang duit tak apa nak cukup, nak memenuhi keperluan isteri dan anak-anak, keperluan rumah, terpaksa pinjam daripada isteri, lepas pinjam kena bayar ke tak kena bayar? Ataupun halal begitu saja, ataupun buat lupa aja. Buat lupa? Ada juga. Banyak hati buat lupa je. Tapi suami di luar lah. Suami di luar, bukan suami dekat sini. Dan bagaimana pula kalau isteri yang pinjam duit suami, kena bayar ke tak kena bayar? Jawapannya selepas ini. Semanis ke rumah kembali berbahagia. Jangan ke mana-mana.
Okay, Alhamdulillah kita sambung kembali ya dengan tajuk kongsi nafkah ataupun kebas nafkah. Atau kebas nafkah. Dan resipi keluarga bahagia ni, kita nak bagi bahagia ni, suami bahagia, isteri bahagia, anak-anak bahagia. Yang paling seronoknya kita nak ajak semua bertolak ansur, bertanggungjawab betul-betul. Tapi yang seronok bila suami isteri duduk tengok Semanis Kurma malam ni, tengok dalam Facebook kita sempat baca tadi. Mereka kata apa? Mereka kata isteri kata pada suami dia, abang dengar tu abang, tengok abang dengar. Tapi syoknya suami dia kata apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus praktikal. Bagus tu Ustaz. Very good. Oh, maknanya baguslah. Terus praktikal. Apa yang diberikan dalam Semanis Kurma diamalkan ni juga. Sekarang ya Allah. Itulah rumah tangga bahagia. Ya, betul. Betul, daripada Semanis Kurma resipi keluarga bahagia ya. Dan sebenarnya penerbit bagi tahu kepada kita ramai sangat yang call dan sekarang ni menanti di talian sekarang ni daripada Terengganu. Rehayu. Assalamualaikum. Salam. Silakan Rehayu, apa masalah yang ingin kami beri jalan penyelesaian ataupun nasihat kepada Puan Rehayu? Silakan. Silakan. Saya berkahwin selama hampir 18 tahun. 18 tahun ya. Sepanjang perkahwinan kami tu dia tak pernah nak bagi nafkah untuk saya ataupun anak-anak. Kalau dia bagi pun sikit je, dalam RM100. Tu pun dia beri amaran, jimat-jimat RM50. Saya nak tanggung anak lagi, apa sebagainya. Dan saya tak tahan dengan keadaan macam ni, saya buat taklik. Saya keluar dari rumah, tapi atas nasihat sebab agama lah. Saya keluar dari rumah, saya menyewa. Rumah yang saya dia duduk sekarang tu, rumah nama dia, dan tanah tu nama saya. Sekarang dah tak kasih sepanjang 10 bulan saya dia keluar dari rumah, dia tak kasih 1 sen pun duit nafkah untuk kami anak-anak. Masya Allah. Jadi sekarang ni, saya suruh dia keluar dari rumah tu, dia tak nak keluar, dia kata harta dia. Macam mana ni Ustazah? Ya. Saya nak buat macam mana ni? Baik. Dah naik mahkamah pun dia tak nak kasih, tak nak lepas. Sedangkan dia taklik berlaku pelanggaran taklik 4 bulan, maka secara otomatik kan jatuh talak. Kan? Dah bercerai belum Puan Rahayu? Belum, dalam proses naik mahkamah. Baik, ada soalan yang Ustaz nak tanya kepada Puan Rahayu supaya lebih jelas lagi? Ada cukup, Ustaz? Itu. Cukup. Baik, terima kasih kepada Puan Rahayu. Mungkin Ustaz boleh terus respon kepada masalah tersebut. Pertama sekali, saya faham apa yang dimaksudkan Puan Rahayu. Pertama sekali, maksudnya bab atas pencarian memang belum timbul lagi sebenarnya. Belum timbul lagi. Kerana perkahwinan itu masih wujud. Dan maksudnya diselesaikan, mahkamah perlu selesaikan satu persatu. Maksudnya selesaikan, mungkin sekarang ni tengah usaha untuk bercerai. So diselesaikan dulu usul cerai itu, kemudian barulah untuk kita untuk diajukan atas pencarian nafkah tertunggak dan sebagainya. Dan kalau dia kata Puan Rahayu keluar dari rumah itu dengan syarat mesti mendapat kelulusan ataupun daripada jabatan agama nasihatkan keluar. Bermaksud memang perkahwinan itu memang agak mungkin berlaku sampai pukul dan sebagainya. Sebab tu mahkamah syariah sendiri ataupun jabatan agama sendiri menasihati untuk keluar. Tapi kalau tidak ada satu macam penasihat daripada jabatan agama, isteri main keluar saja, benda tu susah sikit. Daripada sudut apa? Isteri yang meninggalkan rumah. Silap-silap kalau katakanlah suami nanti dia usul kepada mahkamah supaya isteri kembali taat. Kalau tak kembali taat, boleh jatuh nusyus pula. Derhaka. Bila nusyus derhaka Ustaz ya, maknanya isteri tak layak untuk mendapat nafkah. Okey. Ya? Dia bila pertama nusyus di sisi undang-undang nusyus di sisi Islam satu hal, maknanya berdosa sebagainya. Nusyus di sisi undang-undang dia akan menggugurkan hak. Maksudnya jadi pada saya tengok balik kenapa keluar, betul ke keluar tu memang dapat maknanya nasihat daripada jabatan agama ataupun mahkamah syariah kan. Kalau dia kata main keluar sendiri, main angkat baju angkat sendiri, benda tu tak sewajar. Maksudnya bila dibawa ke mahkamah pun boleh dibangkitkan balik. Kenapa dia meninggalkan rumah? Baik. Selalu jadi ke ini? Baik Ustaz, Alhamdulillah ya. Bagaimana pula dengan soalan daripada Puan Zalina yang kita terima caller daripada beliau seketika tadi ya, yang tentang selalu kita cerita suami kebas nafkah isteri. Tapi Puan Zalina bertanya, berdosa tak kalau Puan Zalina yang kebas, bukan kebas kata beliau, ambil duit sikit sekadar untuk perbelanjaan yang perlu daripada suaminya. Maknanya buka dompet suami, ambil tadi duit. Suami tak bagi duit, tak bagi nafkah, mana nak bagi, nak beli makan, untuk anak-anak dan isteri. Macam mana Ustaz? Silakan Ustaz. Saya nak
kongsikan daripada 3 sudut perkara. Okey. Yang pertama sekali iaitu pernah berlaku peristiwa ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika isteri Abu Sufyan beritahu benda yang sama, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni agak maknanya bakhil orangnya, boleh tak aku ambil harta dia tanpa dia disedari, pengetahuan dia. Maka Rasul kata boleh untuk nafkah. So maknanya benda tu boleh. So maksudnya rupanya benda yang rumah tangga ni sejak dulu sampai sekarang sama. Maknanya dia punya dah dicerita daripada dulu. Maknanya dia punya masalah lebih kurang sama aja. Yang keduanya iktibar. So apabila kita, sebab tu kalau kita ni biasa dengan iktibar rumah tangga tu, kita biasa dengar masalah rumah tangga, sebenarnya benda tu tersifir berulang. Yang ketiga, penonton-penonton saya sekalian, itulah suami sebenarnya. Kalau isteri ambil maka dia tak sedar. Betul tak? Ustaz seolah-olah memberi tips pula kepada sang isteri yang suami tu tak sedar bila isteri ambil duit. Tapi apa pun Ustaz, kita nak cerita tentang hukum. Tak berdosa sebab isteri ambil tu untuk keperluan. Kalau tak ambil nak beli susu anak macam mana, nak makan nasi macam mana dan sebagainya. Maknanya boleh ambil tapi dengan syarat ambil untuk keperluan asas. Contohnya dalam perubatan, makan minum, pakaian dan sebagainya. Jangan ambil nak beli yang mewah-mewah pula, nak beli barang kemas lah apa ke kan. Itu tak cukup kot. Itu bukan tak cukup, bengkok suami tu. Suami bengkok macam tu. Baik Ustaz, kita ada satu lagi soalan yang Ustaz belum jawab sebenarnya tentang suami yang duit tak cukup tapi nak juga bagi nafkah kepada ahli keluarga, tak nak kita kata lepas tanggungjawab, pinjam duit isteri. Kena bayar ke tak? Dan kalau isteri pula yang pinjam duit suami, kena bayar ke tak? Silakan Ustaz. Silakan. Nama pun pinjam. Nama pun pinjam. Kena bayar. Macam dekat bil elektrik tu kan. Hutang mesti dibayar walaupun tidak dituntut. Maknanya kena bayar. Nama pun hutang kan. So cuma bila mungkin keadaan suami isteri yang maknanya tu kata ihsan tadi, dia pun menghalalkan, tak apalah bang kan. Saya halalkan. Itu lagi bagus sebenarnya. Tapi apabila disebut lafazkan hutang, maknanya kena usaha untuk bayar. Kalau dia kata tak mampu bayar, memang kena ambil tangan isteri, pergi tempat paling romantik dekat longkang depan rumah tu, minta halal. Minta halal. Baik, bagaimana pandangan Islam dan juga pandangan Ustaz sendiri tentang kita tak nak perkara ni berlaku tapi tanpa isteri sedari, tiba-tiba cek baju suami, mungkin cek handphone suami dan sebagainya, tengok-tengok suami ni ada kekasih gelap. Jadi untuk menjaga masa depannya, maka isteri ni secara senyap-senyap buka akaun peribadi yang tersendiri sebab takut nanti ada penganiayaan daripada suami. Tak bagi tahu kepada suami langsung, seolah-olah macam sediakan payung sebelum hujan. Maknanya buka akaun tu duit isteri lah. Duit isteri. Tapi isteri tak bagi tahu lagi, tak bagi tahu langsung kepada suami tentang duit isteri tu banyak mana dekat bank, sebab dah kalau bagi tahu suami akan minta, suami enjoy ataupun suami buat benda tak elok. Itu Ustaz, orang di kota, di bandar besar ada kota, tapi orang-orang kampung dia tak buka akaun, dia tak tahu buka bank ni, dia simpan dalam lubang. Dalam tanah. Oh, ada lagi ke simpan duit dalam tanah? Ada kan? Ada orang simpan dalam tanah. Okey, silakan Ustaz. Okey, memang dibahaskan hukum ini daripada sudut ulama kontemporari ataupun fatwa-fatwa moden kan. Kalau seorang isteri itu tidak yakin kepada kemampuan suami dia dalam menguasai rumah tangga, dan lebih-lebih lagi kalau suami yang mungkin ada setengah suami yang dia kurang kematangan dalam mengendalikan maknanya keuangan rumah tangga kan. So isteri boleh membuka akaun tanpa pengetahuan suami. Untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan. Takut tiba-tiba suami itu kadang tiba-tiba maknanya bankrupt ke apa ke, isteri dia ada satu tabungan untuk menyara keluarga tu. Kan kalau anda kata dia tidak yakin dengan kemampuan suami mengetahui rumah tangga. Harus Baik, selepas ni kita ada satu lagi soalan untuk Ustaz ya. Adakah isteri itu dikatakan no shoes ataupun isteri yang derhaka? Kalau isteri itu minta cerai daripada suami sebab suaminya tak bekerja. Dan tidak ada duit. Dikira no shoes sebab no shoes tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk, tak boleh cium lagi bau syurga. Ustaz jangan jawab sekarang. Kami bagi masa kepada Ustaz untuk fikir-fikirkan terlebih dahulu. Namun Ustazah tinggalkan dengan kata-kata hikmah ini. Hadiah yang paling terbaik daripada kita untuk seseorang yang amat kita kasihi adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semanis kurma berhenti seketika, kembali bermahabah selepas ini.
Alhamdulillah, Semanis Kurma Respi Keluarga Bahagia menyambung mahabah kita dengan tajuk kongsi nafkah atau kebas nafkah. Dan kita kembali pada Ustaz tadi, nusyuz tak? Isteri yang minta cerai tadi ni pada suami yang tak bekerja. Dengan alasan suami itu tak ada kerja. Isteri boleh minta cerai kepada mahkamah dengan beberapa cara. Antaranya taklik. Taklik ni bila suami meninggalkan isteri tanpa nafkah. Sama juga buat nafkah, dia tinggalkan macam tu saja. So isteri boleh mohon perceraian pada taklik. Itu berapa bulan tu Ustaz? Itu 3 bulan. 3 bulan, okey. Ataupun 4 bulan ikut daripada kita punya taklik itulah. Taklik tu, Okey. Yang keduanya dengan cara fasah. Fasah apabila suami isteri itu suami itu tak mampu bagi nafkah dan perkahwinan itu telah memudaratkan. Dia boleh memohon kepada mahkamah di sudut fasah. Ataupun kalau suami isteri yang kadang-kala yang dia dipanggil khuluk ataupun tebus talak. Dibayar kepada suami untuk suami itu ceraikan dia. Kan walau bagaimanapun, walaupun isteri yang berkemampuan itu boleh memohon perceraian itu dengan berbagai cara, tapi kita lihat jugalah sebenarnya kan. Sebab kadang-kala bila seorang itu berkahwin, kadang-kala ada memang jenis suami itu memang dia punya daya cara berfikir dia lemah yang memerlukan isteri bantu dia. Dan kadang-kadang dia tak boleh nak fikir mana pekerjaan yang bagus, bekerja sini berhenti, bekerja sini berhenti, bekerja sini berhenti. Isteri yang kena tolong dia. Kadang-kadang memang ada isteri yang berpelajaran, isteri kena bantu tolong. Dan ada yang kadang-kadang saya pernah jumpa satu kes yang suami tu asyik berpindah kerja je. Tapi oleh kerana isteri yang sabar dan isteri yang faham benda ni, dia bantu suami tolong aturkan kerja, akhirnya suami itu sukses dalam kerja dia. Okey. Kemudian juga satu lagi, kalau memang suami yang sikap dia, ada orang kadang-kadang dia tak bagi nafkah kerana beberapa sebab, mungkin tak ada kerja sebagainya. Yang masalah dia bila sikap dia, memang sikap memang mengabaikan, itu susah sikit. Itu kena pergi kaunseling, kena bantu dia tengok Semani Kurma kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Mana kena banyak membantu lah, banyak membantu keluarga pun jangan lupa Ustaz ya. Ustaz Muhammad ya. Baik, sebagai rumusannya Ustazah ini memetik kata-kata yang telah berlaku ataupun berlangsung dalam keputusan Majlis Fiqh Sedunia persidangan ke-16 di Dubai pada tahun 2005. Ini berpandukan kepada hukum syarak ya. Yang pertama sekali ialah isteri mempunyai kelayakan sepenuhnya terhadap gaji isteri, harta benda isteri, dan menurut hukum syarak isteri berhak terhadap harta yang diusahakan. Dia nak guna duit gaji dia nak beli, dia nak belanja, itu adalah hak isteri dan suami tak boleh mengambil gaji isteri. Namun dalam persidangan ini mengatakan suami wajib memberi nafkah sekiranya isteri membantu, isteri turut bekerja, maka isteri tersebut mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, kewajipan suami beri nafkah kepada isteri yang bekerja tidak gugur menurut Islam selagi mana isteri tidak nusyuz ketika bekerja. Okey, tadi Ustaz Muhammad dah bagi doa la haula wala quwata illa billah, mana suami boleh baca, isteri pun boleh baca juga dan telah dipraktikalkan dan terus. telah dibuat terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita nak tambah lagi 2 doa. Semoga suami isteri menjadi suami isteri yang berkasih sayang, bahagia, membahagiakan antara suami isteri ya. Iaitu surah As-Saba ayat 39 dan surah At-Taubah ayat 129. Baik, dan sedikit lagi daripada kami, elakkan dalam rumah tangga antara suami isteri ni, elak suka ungkit-mengungkit, elak suka merungut duit tak cukup, elak suka buat maksiat, elak suka berkira dalam membantu, dan elak daripada zalim menzalimi antara satu sama lain, sebab semua itu adalah dosa. Lebih baik dalam rumah tangga kalau kita nak bahagia sampai ke dalam syurga, banyak bertolak ansur, banyak tolong menolong dan sabar di dalam setiap ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah isteri, suami bagi izin pergi bekerja. Jadi isteri ni bila dapat gaji, tolonglah suami bincang-bincang. Kalau dalam rumah ada berapa bil? 20 ke 10? Banyak bil. Banyak bil. Contohlah kalau 20 bil, 10 isteri bayar, 10 suami bayar. Pandai-pandailah berkongsi. Tapi suami bayar yang berat-berat sikit, suami bayar yang isteri bayar yang ringan-ringan sikit. Yang penting suami isteri mesti bertolak ansur. Bertolak ansur, sebab kalau kita tidak bertolak ansur, kita akan ditolak beransur-ansur. Baik, dan sebelum kita melabuhkan tirai, kita ada sedikit permintaan, mungkin sepatah dua kata daripada Ustaz Muhammad tentang apa kita bincang pada malam ini, Ustaz. Kesimpulan. Kita nak bagi baik suami isteri. Apabila masing-masing menunaikan tanggungjawab dia, insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita keluarga yang bahagia. Dan keluarga yang bahagia ni adalah satu perkara yang
paling membahagiakan kita bangsa manusia di akhirat. Allah sebut dalam Quran ni. Ya fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan dihisap dengan hisap yang ringan dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Bermaksud keluarga bahagia adalah perkara yang paling membahagiakan kita bangsa manusia. Bukan saja di dunia, malah akan berpanjangan sehingga ke akhirat. Dan mudah-mudahan kita doa pada malam ini, sesiapa saja menonton, Allah kurniakan kepada kita Ustazah sama-sama. InsyaAllah. Kepada yang menonton orang yang dianugerahkan oleh Allah, keluarga yang bahagia. Amin insya-Allah. Ya, dan peringatan untuk kita dan semua para penonton, kita kena ingat rezeki ni bukan sahaja dalam bentuk duit, rumah, kereta, tapi ada suami yang baik, ada isteri yang soleha, ada anak-anak yang sejuk mata memandang, dapat jiran yang baik, itu juga adalah rezeki. Yang pentingnya ialah kadang Allah tak bagi kita duit banyak. Betul. Duit cukup-cukup makan je. Tapi kita sihat. Betul. Sihat, boleh tidur, boleh lena, boleh makan kan? Boleh ketawa, boleh gelak dan sebagainya. Dan tips untuk suami, kalau nak isteri ni rajin tolong suami di segi nafkah ni, maka suami kena pandai ambil hati isteri dan rajin tolong isteri dekat dapur. Okey, jangan lupa minggu depan ya. Minggu depan tajuk kita Cinta 2. Sihir Cinta 2. Kalau tak sempat tonton pada malam ni, ulangan Isnin jam 9 pagi ataupun layari www.tonton.com.my/Semanis Kurma. Sehingga bertemu lagi. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semua.